Setiap hari, kita memang tak boleh lari dari media, kan? Telefon, TV, media sosial, semua ada di sekeliling kita. Tapi, pernah tak korang terfikir siapa sebenarnya yang kawal hubungan kita dengan media ni? Kupasan kali ni, kita akan terokak satu idea yang sangat menarik. Macam mana kalau kuasa tu sebenarnya ada di tangan korang sendiri? Jom kita mula dengan satu soalan yang mungkin terasa sikit. Bila korang tengah short scroll tu, tak sedar masa berlalu, siapa sebenarnya yang berkuasa? Korang atau algoritma yang memang direka khas untuk buat korang terus lekat kat skrin tu? Itulah persoalan besar yang akan kita cuba rungkai sama-sama. Selalunya, kita dengar orang cakap media dah ambil alih hidup kita. Tapi, ada satu teori dalam kajian communication ni, dia tawarkan satu perspektif yang lain. Satu pandangan yang letakkan balik kuasa tu ke tangan kita sebagai pengguna. Nama teori ni ialah teori kegunaan dan kepuasan. Idea utama dia sebenarnya simple je. Kita ni bukanlah penonton yang pasif. Sebaliknya, kita secara aktif pilih media untuk penuhi apa yang kita perlu atau apa yang kita nak. Pendek kata, kita yang guna media, bukan sebaliknya. Cara paling senang nak faham, cuba bayangkan macam ni. Macam buffet. Semua jenis media kat dunia ni, video, artikel, podcast, post kat media sosial, semua terhidang depan mata. Korang tak makan semua benda kan? Mestilah tak. Korang akan jalan, tengok-tengok dan pilih hidangan media yang korang perlukan pada waktu tu. Okey, so macam mana teori ni berfungsi dalam hidup kita hari-hari? Jom kita tengok beberapa contoh macam mana kita sebenarnya guna media dengan ada tujuan tertentu. Menurut teori ni, semua tindakan kita didorong oleh beberapa keperluan asas. Mungkin korang nak belajar benda baru macam skill memasak ke? Atau mungkin korang cuma nak gelak-gelak je lepas penat kerja seharian. Ataupun korang rasa sunyi dan nak berhubung balik dengan kawan-kawan. Media inilah yang jadi alat untuk penuhi semua keperluan ni. Okey, kita ambil satu contoh yang sangat jelas. Katakan ada seorang pelajar, dia ada masalah matematik yang susah gila. Itulah keperluan dia. Jadi, dia buat pilihan yang aktif untuk buka YouTube, bukan TikTok atau Netflix. Kenapa? Sebab dia cari kepuasan dalam bentuk video tutorial yang boleh bantu dia faham. Nampak tak? Ini tindakan yang disengajakan. Contoh lain. Katalah korang rasa macam down sikit. Keperluan korang masa tu ialah nak rasa ceria balik. Jadi korang pun sengaja cari video kucing comel ke, video kelakar ke. Nampak kan? Media jadi alat untuk korang uruskan mood. Dan semestinya bab sosial. Bila kita rasa macam jauh sikit dari kawan atau keluarga, kita guna platform macam Instagram atau WhatsApp untuk kongsi momen-momen dalam hidup. Tujuannya untuk penuhi keperluan asas kita sebagai manusia, iaitu untuk rasa berhubung. Teori ni bunyi macam best kan? Macam kita ni berkuasa penuh. Tapi macam semua benda lain jugalah. Ia tak sempurna. Jom kita timbang sikit apa yang bagus dan apa yang kurang tentang teori ni. Kekuatan utama dia, ia pandang kita ni sebagai pengguna yang aktif dan bijak. Tapi kelemahannya, adakah kita sentiasa sedar kenapa kita pilih sesuatu media tu? Kadang-kadang kita scroll tu sebab dah jadi tabiat je, betul tak? Teori ni juga mungkin terlepas pandang macam mana media tu sendiri direka untuk pengaruhi kita secara halus tanpa kita sedar. Okey, sekarang jom kita tengok satu perspektif yang 180 darjah berbeza. Macam mana pula kalau idea yang kita sentiasa pegang kawalan ni cuma satu ilusi? Ada satu lagi teori yang bagi gambaran yang sangat berbeza, di mana kita ni sebenarnya pasif. Teori ni dipanggil teori jarum hipodemik. Dengar nama pun dah seram sikit kan? Cuba bayangkan, media ni macam satu jarum suntikan gergasi dan mesej-mesej dia tu macam ubat yang disuntik terus ke dalam otak kita. Dalam pandangan ni, penonton dianggap pasif, tak berdaya dan senang je dipengaruhi oleh apa-apa yang media suapkan. Jadi, perbezaan utama dia sangatlah ketara. Teori kegunaan dan kepuasan nampak kita ni aktif menarik kandungan yang kita nak dari bufet media. Manakala teori jarum hipodermik pula nampak media menolak mesej-mesejnya kepada kita. Tak kira kita suka atau tak. Satu aktif, satu lagi pasif. Jelaskan bezanya? Jadi, di satu pihak, kita ada pandangan yang optimistik. Koranglah arkitek pengalaman media korang sendiri. Korang yang pilih, korang yang kawal dan korang guna media sebagai alat untuk perbaiki hidup korang. Dan di pihak yang lagi satu pula, kita ada pandangan yang lebih berhati-hati. Media ialah satu kuasa besar yang membentuk cara kita berfikir dan bertindak, selalunya tanpa kita sedari pun. Selepas kita tengok kedua-dua perspektif ni, soalan tu sekarang kembali kepada korang. Yang mana satu rasa lebih kena dengan pengalaman korang sendiri bila berdepan dengan media setiap hari? Sebenarnya, kebenarannya mungkin ada di tengah-tengah.
Mungkin ada masa kita aktif memilih dan ada masa kita dipengaruhi tanpa sedar. Kuncinya ialah kesedaran. Bila kita sedar kenapa kita guna media, masa itulah kita beralih dari pasif kepada aktif. Jadi, soalan terakhir untuk korang fikirkan, lain kali bila korang capai telefon tu, cuba tanya diri sendiri, ini pilihan aku atau sekadar tabiat? Siapa yang betul-betul pegang kawalan sekarang ni?